Loh, sayangnya. Cik oi, mau kalau kata gamoh buat gulai ni sedap ni. Ni angin 2 hari lepas lah ni yang ibu kuat tu. Mau kalau kata gamoh hampa nak tahu, dalam banyak-banyak pokok nangka kau udah ada kat keliling rumah ni kan. Hak ni yang kau udah paling sayang sekali yang tahu dah. Pasal apa sedap pula tu ni. Wangi ni, angin pupuk ni berbau, berbatu boleh bau dah kata pokok nangka ni, hang tahu tak? Tumpang tengah tak hujan ni kau dah mai lah nak ambil sebiji. Ingat perasan nak buat gulai nangka. Abang Ibrahim kata nak makan gulai nangka dengan ikan bilis kan. Tu yang kau dah mai duk tengok-tengok ni, yang mana hak elok nak ambil. Abang Ibrahim mampu pun keluar beli ikan bilis apa tak tahu lama kami tak balik-balik lagi ni. Aku nak kena ragas pokok nangka ni nak ambil buah tu. Kau dah ni abang tu terang lah dekat hampa sayang. Oi, cukup tahu peminat lo nak buat gulai nangka rana ni lah. Kita nak bersiang dia pun tang malam mana dengan getah dia melekat sana melekat sini kan. Mau kalau kata gamuk melekat dekat tangan saja tu tak apalah juga kan. Mau kalau kata gamuk kena api dekat bulu kelopak bunga kewa kita tu, lagu mana cerita? Pakai berayang habis lah. Mata-mata nak pelerai getah tu dekat bulu kelopak bunga kewa kita sayang. Tu lepas kita dah kerat-kerat cantik dah elok kita punya nangka tu, hampa lempang terus masuk pi dalam belanga tu sayang. Kita nak rebuih dulu sat kita punya nangka tu. Mau kalau kata gamuk rebuih dulu sagi kita buat gulai tak lama lah kita nak tunggu kan. Siap gulai boleh cedok makan terus, tak gaduh nak nganga tunggu lama-lama. Lepas hampa dah bubuh air secukupnya dekat belanga tu sayang, hampa boleh angkat pita atas dapur tu. Kita rebuih sat sampai kita punya nangka tu lembut manja-manja tau. Tapi hang janganlah rebuih sampai kawan tu lenyap habis sayang. Oi, kita rebuih manja-manja je dalam 15 minit je. Kau dah bubuh minyak sikit nak dekat dalam belanga tu sebelum kita nak mula rebuih tau. So lepas hampa punya buah nangka tu dah lembut elok ketepikan, kita mai terus nak tomeh kita punya gulai. Kau dah pakai bawang putih, bawang besar dan juga daun karapoleh tau. Kau dah punya gulai nangka hari ni sayang lenggok dia macam gulai ikan pasal kau dah bubuh ikan bilis. Mau kalau kata gamuk hampa nak bubuh daging ke apa-apa binatang lain hampa buatlah lenggok bagi jadi macam gulai daging Ropa je, tak ada siapa betul, tak ada siapa salah. Hang buatlah lagu mana yang hang suka kan. Ada haduk berkata-kata kata buat gulai ikan kena buat sekian-sekian. Kalau dah tak jadi gulai ikan kepala otak hang tu yang 5 parut 3 serangkai buta parut tak ada akal nak mengajak kita. Dia baru pegang dapur 2-3 hari nak berbetul orang pula. Amboi ayam katik kau lah nerang banyak cantik muka hang. So lepas tu kau dah lempang masuk di dalam tu kita punya rempah gulai ikan, kita punya serbuk kunyit sikit dan juga kita punya serbuk lada hitam lah sayang nah. Hampa adik-adik kau dah tu duk dengar cakap orang, tu duk risau, tu duk takut lagu mana hampa buat gulai ikan ke gulai ayam ke sedap di tangan hampa, sedap di mulut hampa kira jadilah tu. Puak-puak gila babi yang jenis suka duk buat cakap pandai tu seronok nak bagi orang, nak tarik orang mai tengok video depa je. Hang try masak mai sepinggan tengok tak ada makan 500 komen aku boleh bagi. Kau dah bubuh air sikit-sikit nah sayang nah. Kita nak masak dulu kita punya rempah tu bagi dia masak cantik elok pecah naik minyak semua tau. Punyalah seronok ni nak tunjuk kata dia punya gulai ikan, dia punya gulai ayam hak paling betul, resepi paling betul sekali, hak pertama sekali dalam dunia ni cara tu. Hak kita duk buat ni semua tak betul, salah semua cara. Pasal apa tak sama dengan resepi dia, tak ikut resepi dia punya cara. Tolong sikit nak ikut resepi hang, bayar 5,000 pun tak ada buluk aku nak ikut resepi hang berlambak-lambak lo. Pakai suka duk komen dekat video-video orang kan. Yang ni tak betul, yang ni salah, ni tak bubuh tu tak bubuh ni. Ada pula yang popok buat video duk condemn orang lain buat tak sama macam dia. Aku ni dah betul nak buat video kan, tak pernah condemn resepi orang, tak pernah condemn video orang kan. Mau kalau kata buat gulai babi tak bubuh bunga lawang, tu bukan gulai babi tak sedap. Habis kuat mau kalau kata gamuk tengok video orang tu, kalau boleh ikut. Kalau kita rasa pelik dia punya resepi kan tak sama macam kita scroll je, tak ada nak condemn orang lain. Hang dah pasal apa? Tak cerdik yang betul mana langsung, bodoh kayu sungguh lah. Awak semua nak kena buat ikut cara hang ke? Andailah kata ada aktor kalau nak buat gulai ni kena bubuh sekian-sekian. Mau kalau kata gamuk aku tak mau bubuh, hang nak kata apa? Hang nak boleh buat apa? Pasal itu mau kalau kata gamuk nak bercakap tu bagi cerdik sikit dengar, bagi nampak tu cerdik sikit. Jangan duk nampak kita je betul, duk angkat kita punya bakui saja. Orang nak buat video dia pun sama sibuk nak buat video mengondem orang punya cara tak betul pasal tak sama macam dia buat. Amboi. Apalah macam tok yang hampa tu pun lagu tu lah juga. Kalau kita ni masak tak kena dengan cara dia, dia boleh kata kita ni tak reti. Padahal hang kena faham nah hang tu orang mana, kami ni orang mana. Tu yang kau dah kata tu. Mak kalau kata gamuk nak buat bagi sama dengan cita rasa mak kan, mau buat sendiri jangan duk suruh dah. Mak tu 5 duit haram tak pernah huluk, modal yang liok je dapat boleh mengkedara terus je pun nak condemn ke. So lepas rempah kita tu dah cantik elok lagu tu sayang naik minyak semua cantik, kita lempang terus masuk di dalam tu kita punya nangka yang dah kita rebuih, diikuti pula dengan ayam. Tapi jangan banyak-banyak nah. Kita bubuh sikit-sikit je sayang, tak payah nak beria-ria nak bubuh betoran ayam kan. Bubuh pelan-pelan, tambah pelan-pelan ni nak bubuh santan apa segala main nenek lagi ni. Kau dah pula suka gulai nangka yang kuah dia pekat-pekat manja lagu tu kan, tak mau yang cayak-cayak ceroy tak apa berkenan. Nampak tak lagu tu kita bercakap sayang. Oi, aku tak kata pun kau dah tak suka gulai nangka yang lembek lenyap kan, ayam belambak betoran kuah cayak ceroy kau dah tak suka tak betul. Lagu mana cara depa nak buat terpulang punya pasal mampoi pi. Kita suka ke kita tak suka ke kita tengok sudah pasal tu cara depa. Kalau kita buat sendiri kita tak suka cara depa tu duk ikut. Janji jangan duk penuh-penuh mulut kata mau kalau kata gamuk kuah tak pekat tak betul, salah tak jadi tu bukan gulai nangka tu gulai babi. Geram pula aku bila ingat-ingat balik kan. So lepas kita dah bubuh santan tu sayang, jangan lupa kocok bekas santan tu. Kau dah bubuh air 1 mangkuk penuh yang bekas santan tadi tu nah untuk kuah dia tau. So lepas hampa dah bubuh air, hampa kacau-kacau lagu tu sayang, terus lempang masuk di dalam tu kita punya ikan bilis. Kau dah minta maaf tau, kau dah tak emosi tak terbendung, hantar dah lupa nak tekan butang rekod.
Sorry lah nak sayang. Mau kalau kata gamau hampa kan tak puas hati tengok kau dah tak bubur ikan bilis tu. So lepas dah bubur ikan bilis tu sayang, hampa perasakan tak dengan ajinomoto, dengan garam. Tapi garam jangan berlambak-lambak nah, pasal kita pakai ikan bilis tau. Walaupun kita dah basuh dulu ikan bilis tu, tetap ada rasa masin dia tau. Tapi mau kalau kata gamau jenis bangsa suka mengedarah masin ni, terpulang dekat hampa lah sayang nah. So lepas dah masuk semua tu sayang, kita tunggu sampai gulai kita mendidih. Ha, nampak tak gulai kita dah mula tu. Ah, sedapnya bau. Gulai nangka kau dah sayang. Oi, nikmat Tuhan apa lagi lo yang nak didustakan. Mentua haram jadah tu cukup suka lah gulai nangka, tapi kau dah tak boleh bagi kat dia sayang, pasal dia tak boleh makan nangka angin. Sagi mau kalau kata gamok dia makan duk buat berangin satu badan, ha mampus sagi depa pakai duk salahkan dekat kau dah pula. Sedap lah nampak gulai nangka kau dah ni sayang. Oi, tak sangka no pagi tadi duk ada di pokok, tengah hari dah duduk dalam belanga. Sudah dulu lampan kita jumpa lagi. Tata titi tutu.